22.564 ni apa Cik Anis? RM22 ke? Bukan. Inilah gram emas yang kita kumpul sikit-sikit tuan-puan. Inilah gram emas yang kita kumpul sikit-sikit 100 setiap bulan. Ada duit lebih dapat bonus raya hari tu. Tukar jadi gram emas. Nampak tak tuan-puan? Okey, sebab itu saya kata nak simpan emas sekarang tak ada alasan tak mampu dah. Kalau dulu boleh kita cakap tuan-puan, kalau dulu saya nak beli emas pun saya takut. Sebelum saya kenal public gold tuan-puan. Sebelum saya kenal public gold, saya nak beli emas pun saya takut tuan-puan. Takut kena bayar mahal. Okey, Alhamdulillah saya kenal public gold tahun 2021. Baru saya tahu nak simpan emas ni mudah. Nak simpan emas ni tak perlu jadi orang kaya tuan-puan. Tapi kita simpan emas untuk kita bina kekayaan. Kita simpan emas untuk kita kukuhkan kewangan kita. Jadi tuan-puan, inilah akaun emas. Siapa yang belum ada akaun emas, boleh terus isi beg biru dekat bawah. Tinggalkan nombor telefon saya, bantu tuan-puan. Dengan simpanan emas, jangan bertangguh-tangguh tuan-puan. Lagi lama tuan-puan bertangguh, tuan-puan kekayaan tuan-puan dirompak inflasi perlahan-lahan. Lagi lama tuan-puan bertangguh tuan-puan risiko kebocoran simpanan, risiko kejatuhan mata wang. Nampak tak tuan-puan? Okey, jadi tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini tuan-puan, insya-Allah tuan-puan akan